So, hi guys. Hari ni unboxing. So, ni dah sampai kan. Let's kita open. Sanggup beli dekat Lazada. Tengok tak mana entah. Kamera tang tu tengok dekat tu. Okey. Tengok baru sampai tadi. So, kita tunggu semua sampai. Barulah kita buat video untuk unboxing. Have a sip dengan Big Into Energy. Biasalah kotak ni besar. Adakah dia bagi free gift? Adakah Pok Mat sebaik itu? Who knows? Hari tu ada free gift juga. Ni macam tak ada free gift lah kak. Tak ada free gift. Lah, sama juga. Tu kenapa banyak sangat kotak dia? No. Tokyo. Alah, tak ada free gift juga. So, lagi satu Big Into Energy V3 punya. Apa ni? Kenapa kemek ni? Saya nak refund? So, yang ni yang version 1 punya. So, let's unboxing. Abaikan tak sempat lah nak sakut tu. Biar pergi je lah, rumah aku bukan rumah kau. So first kita buka yang ni. Hari tu kita dah ada yang ni satu. Yang ni kopi ori lah, tak mampulah nak beli yang betul. Yang ni satu. Kita buka yang ni dulu Janganlah dapat yang sama. Bismillah. Dapat yang colour pink. Nama apa? Lychee berry. Dapat lychee berry. Okay, satu. Tapi sayanglah kotak dia kemek. Baru nak buat apa? Macam hiasan lah, nak bagi lawa sikit kan. Sayang kotak dia kemek. Apa ni Pok Mat? Mahal tau. Okay, next. Have a sip. Ini kita buka last lah sebab dia version 3 kan. So kita buat version 2 dulu. Buka apa punya. Bismillah. Ada nampak colour lah. Tada! Comelnya. Memang hari tu nak kuku. Finally dapat kuku. Kuku.
Comel lah, gebu. Okay. Nah, duduk situ dulu. Okay, next. Dah cepat ni, dah 5 minit dah. Okay, ni next. Takutlah. Okay, sini. Alah. I dah dapat dah hari tu. Ni kali kedua I dapat. Waktu I beli ni, I dapat juga. Tapi dah tukar dengan with my friend. So, dia bagi yang colour grey. Sebab yang first version nak sama dengan colour yang ni. Ni Baba. Baba, you nak ikut I balik ke? So, yang ni Baba. Okay, next. Kotak ni kita simpan buat hiasan lah, lawa sikit. So, this time 3 box ni. Harap tak ada yang sama, tolong lah. I tak kisah apa yang mana-mana. Kalau dapat secret lagi better. Bismillah. Bismillah. Susah ya. Terkoyak lah. Okay. Dia punya ni lawa. Lawa baik lah. Takut. Bismillah. Asal dia kemek ni, asal dia macam kena timpa dengan lori je. So I got Hope ke? Bukanlah. Serenity. Kenapa ni Pok Mat? Okay. Box yang kedua. Bismillah. So, dia payah nak buka ni. Comel. Yang ni lah. So, memang rasanya I takkan dapat secretnya. So, okay lah. Lagi satu je. Cepat 8 minit sudah. Last box. Okay. Last box. Secret. Alah. Tak ada secret. So, yang ni loyalty, I think. Yes. Loyalty. So, semua. Dah nak habis. This is all my lebubus. So, itu saja untuk unboxing kali ini. Next time kita dapatkan yang secret. So, thank you for watching. Bye-bye.